daripada Kemaman. Ni kan? Aina ada eczema klinik. Memang since daripada kerja dulu lah. So resign kerja pun disebabkan eczema juga lah. Eczema yang very dead. Yang sudah di tempat tidur saja? Ya, hanya beralaskan kain batik saja. Keluar Livco. Keluar Livco, saya makan, saya punya healing facial tak pernah jadi kat leher. Jadi dia keluar dekat leher tau. Saya memang tak boleh gerak langsung. Bila makan Livco 3 hari, memang dia sangat teruk. Dia sebab keadaan dah tebal kan kulit kan. Lepas tu bila dah 3 hari ke 5 hari barulah kulit saya ni kembali licin dengan Livco. 5 hari? Ya, dengan saya kurangkan dos Shiruto. Daripada 4 ke 8 saya kurangkan kepada 1 pagi 1 malam. Spirulina saya makan 30 dan juga Livco 2 biji sebelum saya tidur. Kemungkinan ada orang eczema dia rasa macam start lama je nak baik, cuba Livco. Bila top 3 hari tu saya nampak okey, tak okey lagi ni, tak boleh gerak. 5 hari saya dah boleh gerak, semua kulit saya yang dah mati tu semua tak ada. Penuh dekat atas katil. Dia kering, dia jatuh Ya, penuh gila dekat atas katil.